Bagi saya ianya sangat event yang sangat bagus sebab kita beri sokongan lah kepada golongan-golongan veteran ni, dan ini adalah salah satu inisiatif untuk kita tingkatkan sokongan kita kepada veteran-veteran negara dan pahlawan. Kita nampak bahawasanya program-program seumpama ini adalah patut diteruskan, di mana kita boleh dapat, kita lihat di belakang ni ramainya daripada agensi swasta dan juga ATM bersama-sama. Pihak MINDEF pun juga turut serta untuk program yang dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Veteran. Menaiki Golf Amal kempen Tabung Pahlawan ini bukan sekadar kita untuk golfing saja. Namun begitu ia membawa makna yang besar. Walaupun kita lihat ianya sumbangan yang kecil pada pihak penyumbang, namun ianya besar maknanya kepada veteran-veteran kita yang berada di luar, yang mana amat memerlukan sokongan kita. Jadi kesempatan ini juga saya mengambil kesempatan sebagai Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan sahabat kita yang telah daripada mula sehingga ke saat ini tidak pernah jemu menyumbang demi kepentingan warga veteran kita. Terima kasih lagi saya ucapkan, dan semoga hubungan kerjasama kerajaan ini akan terus kekal relevan pada masa hadapan. Terima kasih.